Akak nak beli tu. Akak punya washer. Tapi Aisyah bukan nak cari studio biasa-biasa je. Dia nak kena ada 2 kompartmen. Satu buat podcast, satu lagi nak buka dapur. Faham tak? Korang faham ke tak faham? Aisyah cute. Cute. Sebenarnya yang adik punya lagi best daripada kayu. Adik punya tak sakit langsung. Tapi kayu Oh ya? besar. Saya sakit? Sakit. Tapi ni besar sangat. Tengok, tak ada pun jual puff gemuk macam aku kan. Ya, susah nak jumpa yang tu. Oh, is it here? Lebih kurang ni. Ni best. Nak berak lah pula. Ni pun sama best. Kalau macam adik kan tengah pakai Medicube punya gel mask yang malam-malam buta tu. Mana akak beli applicator dia tu? Dia tak bagi adik. Ada applicator ke? Dia kena applicator. Dia Applicator maksudnya? Maksudnya applier lah. Tak kena guna jari. Bukan akak ada ke applicator dia tu? Ujung dia plastik. Akak tahu tak applicator tu apa? Ni macam ni applicator. Akak lain ni kata Medicube mask. Ni aku masker PDRN tu. Bukan mask yang mana akak beli? Aku nak beli ni boleh tak? Is it function? Mana akak beli? Adik tak boleh pakai ni tau. Adik nak jerawat pakai benda ni. Kenapa? Adik tak tahu kenapa. Maybe sebab kuman dia berkumpul dekat situ. Sorry, banyak pengalaman jerawat. Mana kak nak beli? Mana akak dapat benda tu? Akak ada kan yang plastik dia punya depan? Ada. Kalau macam ni kan bulu kan? Medicube bagi. Loh, kenapa dia beli dekat box yang tak dapat? Medicube tak sayang kau. Spatula, yes, darling. Dia sepakai spatula, bitch. Astaghfirullahaladzim, istighfar sikit. Atas sikit nampak? Dah bercakap. Sorry. Ya, dah kurus. Kalau brush pun akak dah perfect dah brush akak. Makeup dia pun dah perfect. Mungkin sebab muka dia dah semakin perfect dan semakin happy. Muka 3,000 setiap bulan ni kau. Muka 3,000. Setiap bulan treatment 3,000 pun macam tu lagi hasil. Ni beza. Kontol Barbie. Oh, I think this more better. It's more small. More halus. Sakit. Lagi halus lagi sakit lah. Kena fikir logik lah. Tekanan tu, pressure. Tekanan tu kau. Macam keluar budak-budak yang tengah mencari dunia. Ni kat ni untuk double chin Rina Bodoh lah ni. Tengok ni korang. Barbie. Ya Allah. Ingat lagi semalam siapa tu Aslan dengan Aina stres nak pilih kad yang mana. Entah, berjam-jam kat kedai. Kalau kau nak tahu, stay tune konten lah. Should we buy bulu mata, dek? Ya, bulu mata dia best juga. Bulu mata palsu aku beli tu, aku beli kat sini. Tapi tak cantik pun. Adik suka. Kalau kau tak suka, tak baik cakap tak cantik. Makeup aku naik je malam tu. Aku cuba jual. I mean bulu mata adik tu mesti boleh. Tak apa, tak kena ada. Cantik tu. Okey, saja dia gerau. Saja dah down ke adik? Awak down ke? Shazli. Oh my god. We're gonna feel like mermaid. Cermin diri korang. Sebelum nak cakap orang lain, cermin diri sendiri. Tapi yang nanti mesej je geram ni aku ni. Adik nak pergi Watsons sekejap lagi. I want Medicube. Dah promo Medicube dah. Medicube yang mana? Mas, dah habis dah adik punya. Medicure is so expensive guys, but beautiful is pain. Keluarkan duit pun menyakitkan, betul. Nah, sekarang ni nak end dah? Tak nak dah? Macam seronok kau macam tangan dia orang. Sebab tak annoying. Kalau annoying aku dah end dah. Mana ada akak punya viewers tak pernah annoying. Sebab aku tak baca komen sini. They kind. Aku nak wax. Sikit. Mana? Bagi tahu 5K dalam Kat ni kedai. nak wax ketiak.
Korea suruh orang. Suruh orang buang bulu ketiak. Nak beli ni. Aisyah kan pakai ni Dio kan. Sakit siut. Menyesal aku beli. Mahal tapi tak fashion. Biar akak tengok. Akak tahu mana yang terbaik. Cuba kau pilih. Akak punya best. Dari segi getah, akak rasa pink ni. Pink ni best. Biasa getah hitam setiap tak mengecewakan. Black is the best. Ya. Jom. Lelaki hitam apa? Apa? Lelaki hitam. Lelaki hitam Tapi Rina best. suka lelaki putih. Tapi Aisyah apa pilih lelaki putih. Lokman putih. Itu tak sengaja. Ada je Aisyah ni. Ada tisu lah. Ni kedai apa? Tak tahu tapi semua comel-comel. Mana lagi cantik? Tak habis-habis Lokman. Je korang. Sebenarnya, siapa Aisyah kan tu tahu. Sebenarnya Rina ni yang tak move on lagi dengan ex dia. Apa kau? Rina beli tisu. Sebab dalam kereta Rina tak ada tisu. Aku nak berhari-hari dah tunda review orang tu. Jangan sampai dia cancel job aku. Ya ke? Ada duit aku nanti. Salah tak? Special cleansing. Dah lah. Nak kena saru sikit Rina Aisyah. nak beli ni. Nanti kau kena restrict. Saru sikit Aisyah tu. Ada tenggelam apa adik? Sorry, kabur pula benda kita Akak nak berak tapi. Adik kau sumpah membanding kan? Ada tak? Ni Akak rasa kan bantal dalam kereta akak tu dah 2 tahun weh. Should we buy a new one? Ya, more cute. I don't like Kereta cute. kau suram. I like that. Tak ada aura. Tak payahlah beli bantal leher. Beli bantal hiasan tu. Maksudnya tak ada sini. Akak kan suka tu. Bebe warna putih. Tapi nanti Akak kan sayang dia. tapi dia cukup sifat. That's scary. Kalau macam tu buang telinga dia. Rina, you look like him. Rina suka warna putih ni. Ya, Rina sayang Macam dia. Rina cari tu. Kenapa Rina suka watak lelaki macam ni? Kan, suka yang diam. Mungkin suka lagi suka kau yang bercakap pada orang. Comelnya. Dia nampak macam coklat. It looks like someone. Dia macam cool. Ya. Ni yang lagi Harry beli kakak ni. Tapi dia tak pakai. Sajalah kita macam tak ada budak-budak yang kita boleh belikan mainan. Oh, untuk Luf tu anaknya Mak Su. Siapa? Airin. Airin. Buat apa beli tu dia? Sayang. Dia tak sayang kita pun. Semalam dia dah gemuk weh. Aku jumpa dia semalam. Dah tak comel. Mak Su lah ni tak jaga berat badan dia. Mak Su nak anak dia besar macam dia. Dia dah tak imut. Sebab tapi Dia masak. mungkin lah. Tapi aku tak cium lah pula. Aku pegang-pegangnya sampai dia nangis. She hate me so That's so much. cute. Ya. Does it? Sebab Rina kalau pergi office Rina tak suka sangat bawa beg. Ambil Makeup dalam apa? bawah. It is so cute. Belilah. I think I want this. Kenapa dia cakap apa? Beli hoodie kat mana? Ni hoodie baru kak. Kau beli mana? JD. JD. Oh ya? Tapi dia nak macam korang suka sebab dia macam kurang fit. baggy lah. Betul nampak tembam. Au. Dia tak boleh terima kenyataan. I look perfect. Ya, perfect tembam. Kenapa tak ada jual spatula kat sini? I want applicator for manicure. Apa lagi dia ni? Aku nak jadi macam budak Ranggi. Stop saying Ranggi. Rina wants to be like a Ranggi girl. It's not Ranggi. I will choose this bag and then I will put this mirror. Yay. Nanti pecah lah tanah. Itu ni ada masalah kecelaruan Jom. pemilihan. Adik pilih beg santai dek. Macam kita boleh pergi office. Tak ada. Tak ada pet lah. Tu je. Pilihan dia sikit. Ada rasa nak beli cap kat sini lah cantik. Cuba tengok Syah. Kasih Syah. Ya, adik kat sini. Nah. Dia punya menekan aku ni. Syah. Mari sini, Syah. Macam sumpah tak best. Sebab dia lembab. Aku nak terberak. Aku tak layan aku langsung. Aku cakap aku nak berak. Dia kalau Rina buat lari. Lepas tu kita akan beli Ni macam matchy. Ni macam keras-keras. Ni. Kurang. Matching kan tak? Ha. Tapi ni apa? Ni apa Handbag.
Kelas. Akan nak lah. Meci Akak memang set. sama lah. Dia dapat jenama yang sama. Ya, takkan nak. Meci. Warna pink lah. Ni kalau dia... Adik! Makin nervous. Rasa ringan kan. Lepas tu? Korang ni macam mengambil kita punya inner child. Ya tak, daripada tadi dah mulai. Dulu mak ayah kita orang tak ada duit nak beli-beli. Tunggu nanti adik. Tunggu gaji adik. Lepas tunggu gaji. Gaji setiap bulan ke setahun. Bodoh lah dia ni. Comel, that's so you. Ya, but untuk Aisyah, tengok kau tu. F1. App product. Cacat app product. Kena cacat app product ni. Cute bag. Korang kita orang kena restriction. Jadi terpaksa letak beg. Jangan korang beli. Jadi terpaksa letak beg. Korang kita orang kena restriction. F1. Lepas tu kita letak ni nak sini kamu. Kan ajak adik dah ni. Tapi ni lah tak apa. Kalau beg ni best. Jadi macam ni. Kalau macam adik dating. Contohlah dating. Bawa ni je. Nampak? Sebab kita dating tak bawa dompet pun. Bagi kita tak bawa dompet. Lelaki kita dia bayar. Kita akan menyamar waktu dating. Lepas tu nanti semua orang tahu aku Tak dating tahu. sebab pakai beg. Aduh dah tak. Satu Malaysia dah tahu kita orang dating. Tak adalah aja je. Dia tak ada dompet apa. Okay, jom sekarang nak letak kitchen. Tu ni, Aisyah punya. Anak letak macam ni. Sorry adik kentut busuk. Dah tak tahu lah Aisyah ni ikut ke siapa. Korang memang tak beradab yang manusia. Tadi sepanjang jalan sedawa. Dia tak tahulah usus dia diperbuat daripada apa. Sebab aku nak berak. Kau tak kisah pun aku nak berak. Tapi Habib cakap aku tak kisah dia punya berang. Lah tak kisah. Mesti akak cakap kedek je Rina berak. akan ambil ni satu. Sabarlah kejap. Kita kan tengah shopping ni. Tengok mesti tak kisah. Terus apa kisah berak? Okay, now choose yours. Kenapa akak pakai pink? So adik kena cari biru. Tak kisahlah. Tak kau lah. So adik aku ingat satu. Tak payah. Tak payah geli betul lah kau ni. Biasa dah lah. So nanti kalau adik rindu kakak. Suka dia. Kau nak apa? Akak kan suka ni bubble gum dulu kan. So adik akan beli ni. Tak payahlah kaitkan dengan aku. Adik tadi ingat. Tak payah. Tak payahlah. Rina. Tapi dia kecil sangat. Tunjuk Ada dua. Akak satu ada satu. Tak payah dah. Aku tak nak barang aku ada kaitan dengan kau. Kenapa? Kena Rina akan pilih Kenapa Rina macam ni? payung. Kereta tak ada payung dah. Dah lah tak payahlah beli semua. Semua benda lah dia nak beli. Rina akan beli satu je lah dulu. Sebab Rina je duduk dalam kereta tu. Rina tolonglah shopping ni. Lepas tu Rina rasa ni untuk apa korang? Lupa? Ha? Tu anjing punya mainan. Kenapa anjing main benda ni? Pelik lah anjing. Akak siapa lah pilih? Sedawa pemilih elit sedawa sulit. Sedawa dah paling pemilih senang. sulit. Sedawa elit. Okey, jom. Tapi dah pink-pink nanti tak nampak. Cubalah sayang sikit adik kau ni. Kau ada dua adik. Apa benda lah dia. Tak faham. Nak sayang macam mana lagi tak tahu. Cik nak sayang macam mana lagi cik. Tu ayat dekat orang yang sayang. Aku rasa nak sayang cik. Apa lagi yang menarik ya korang ya? Apa lagi ya korang ya? Bila kau nak bahasakan duit lah. Kerja kau ni apa ni. Bila korang sebab dulu Dulu beli Sekarang- duit untuk beli benda penting. tak, I mean kita tak ada duit dewasa dulu untuk beli barang-barang budak-budak ni. Sebab kau budak-budak. Datang duit dia masa ni. Kau tak faham. Ni kata suka lokso. Kata suka lokso. Tak nak. Tapi tu bukan lokso. Abang jom main dengan adik. Mana? Wah, banyak lah mainan ni. Nah, ni kalau akak nak pakai, kau boleh. Tak nak. Kau boleh faham diri dia.
Rina. Kan? Tak ada siapa perlu faham aku. Kakak je tak nak percaya adik faham. Sebab kakak tak sangka ada orang yang boleh faham. Apa benda kau ni? Gempak ni. Sini lah beg comel. Rina rasa Rina nak beli kerok. Oh adik, tak nak ah? Tak boleh seling macam kakak dia ni. Macam si Jay. Macam benda simple pun dia nak jela dengan aku. Korang nampak tak? Busuknya hati dia tu. Kalau adik kahwin, adik jealous dengan suami akak. Sebab dia kahwin dengan kakak. I'm not yours, Aisyah. Nanti dia yang boleh dapat-dapat dengan kakak. Semua orang akan kahwin dan hidup bahagia. Nuha contohnya. Ramai je orang andar tu. Korang tak payahlah beli beg korang tak payahlah beli. Korang nak elak kena restriction. Itu kena restrict tadi guys. Kena restrict. Yang Kalau Rina nak letak beg kuning, Rina akan letak yang harga matching. 40 lebih. Tak berniaga tapi ranking nombor 12. Maksudnya kau kena masuk YB. Alah-alah tu letak top 1 korang. Kau kena masuk YB. RM1 boleh lah diorang beli. Korang boleh lah korang beli RM1. Nanti kita orang akan sumbangkan kepada Kau cakap kau kena buat ni. Badan Kebajikan Masyarakat. Berapa. Itu contoh ayat-ayat orang scammer tau. Jom, dah boleh bayar dah. Lepas dah nampak kuku lagi ni. Okey nak? Banyak second camel lah. I want the white wine. I want the white wine. I want the white wine. Apa ni? Kekok lah. Oh, Sinchan. Kau tengah bagi ni. I want the white wine. Syah, tak ambil atas tu. Mana? It's too hard. Oh, this one. So cute. Oh, macam sampai je. Yeah, so you don't get married. No. I need a baby. You want a baby? I can be your baby. Gugu gaya. Someone perlukan mai keturunan. Oh, ya. Rina perlu meneruskan kecomelan ni. Nak kayak kecomelan dah. Sekejap, nak beli barang elektrik. Syah, dia Cepet rambut. topi so Ya, cute. topi dekat sini cantik. Topi so cute. You should buy. Cantik banget. Sekejap lagi kita akan bawa lari tau. Dia tak akan bayar. Dia akan terus lari. Daripada kaunter tu dia dah terus lari. Dia kena tolong Rina, okey? Lari daripada sini. Apa lagi adik Apa sedap ke? Ini baju duit ni. Dah je lah. Banyak lah. Adik betul ke tak nak? Topi. Cantik. Pilih lah satu. Beli dengan adik. Tak payahlah. Aku pakai Calvin Klein je. Okay lah. Kevin Klein juga. Rebot. Aisyah, kalau kita perlukan topi ni nak macam tu. Pergi mana? Pantai. Tak, kita beli dulu. Lepas tu kita fikir kemudian nak pergi mana. Ha? Macam tu. Sekejap. Korang tahu tak budak AI semua ada kipas. Ni kipas ni. Waktu kita orang pergi kemah hari tu, sumpah terseksa dan kepanasan. Dah malam. Korang Rina dah top 1 ke berniaga? Korang Rina dah top 1 belum? Korang bagi Rina top 1. Kita buktikan yang Rina boleh Tapi ni besar sikit. menjadi YB. Nombor 11 Top 5 lah, top 5 lah busuk-busuk. Belanja ni. Adik, kau kan ada? Aku tidur lah. You want this? Aku tidur. Adik dah ada lilin lah kat rumah. Bag ni lokso. That's not loso. Ay, dia siapa? Tu bukan loso Yupi. Tu nama dia. Yupi. Benda. Kau nak beli kipas ke? Rasa tu tak ada lampu tidur lah. Kau pejam mata gelap juga. Nice one like that. It's like the concept. Rina selalu beli hoodie dekat H&M. Korang, okay korang? Adik ni? Ni bukan untuk beg? Mungkin. It's not. Telefon lah. Okay, jom. Ya. Relax.
Kau relax boleh tak kau relax? Ha? He's so handsome. Apa? Nick Fury. You like the character? Fury. Apa nama dia? Beli lepas tu letak kat beg. Orang budak-budak Pok Mak kan. Besar-besar ni dah patung dia orang. Dia dapat mai. Kita budak apa? Kau nanti tanda. Macam kita beli tu nak. Lepas tu yang kita tu. Buat sih. Unboxing. Keranya. Yang kita boleh letak dekat beg. Yang kita boleh letak kat beg. Oh, yang ada dia punya tu, sangkut. Tapi aku kata nak dia cukup sifat. Ada ni. Kita check kerja lah dia. Bayar. Macam ni kita nak tahu dia ada tu. Kita dah letak iPad benda ni. Korang kita nak beli apa dia panggil? Blind Mystery box. box Blind box. Macam beli kah? Macam nak tahu dia ada penyangkut. Oh, ni ada penyangkut. Tapi Tak comel. Tak comel. Ya, Tenang. ya. I want the cute one. Tak banyak lah ada penyangkut Rina. I want the cute one. Tak adalah. Ya. Ya. Sebenarnya tak ada sangkut tu tak? Gambar tu. Cuma aku nak kita beli je lah apa-apa. Kau tak sangkut tak bag. Oh, apa? Orang macam polymer. Cuba buat tu boleh sangkut. Bukan sadar tu kita kat luar lah. Tak ada dah, tak nak lah. Aku nak bayar. Nak bayar tu aku. Barang Aisyah semua Less pink. Rina yang bayar. Cuba tunjuk apa barang Rina. Makan tadi pun Rina bayar. Rina tak baik mengeluh kat 6,000 orang. Ha? Separate. Bayar sekali tapi separate plastik. Bag. Tahu. Kan ni Aisyah beli ni. Yes. Muat tu. Aisyah muat. Rina tak tahu. Yang besar lagi tak ada? Besar lagi ada tapi besar sangat. Ni Oh my God. that's too big. Okay, tak apalah. Boleh. Mana yang buat je lah awak. Selebihnya masuk dalam ni. Okay. Comelnya. So nak dua lah. Ya. Bayar sekali kan? Bayar sekali. Aku nak dua beg. Awak ni boleh buat backpack Ke tak boleh? Ni boleh buat backpack ke? Macam tak boleh. Tak boleh? Try lah. Cuba try. Mana nak akak tu tahu. Weh, ni boleh buat backpack. Macam ni. Ha, kan? Macam mana? Ada boleh buat backpack. Tapi malu nak pakai. Wah, dia nak boleh macam pendekkan dia lagi. Boleh lagi pendek lah. Macam Ketiak bag. dia so cute. Dia so multifunction. Macam selagi jelly. Dia rasa boleh buat live kat YouTube dah banyak dah orang tengok live kita ni. Tak ada lah. Dapat juga 10k. Dia so this compartment is so good. Tengok kat beg kuning. Akak dah top 10 dah kak? Korang tengok kat beg kuning. Dah top 10 dah kat This punya. compartment is so good. Okay? Gambar memang lain. Tapi kalau dapat macam ni. Okay? Tengok kat beg kuning. Kat beg kuning memang gambar lain. Tapi kalau dapat macam ni. Gurau. Akak. Gurau korang. 300 Ini scan voucher kan? Scan voucher dapat RM6 voucher dengan free bag. Free paper bag. Boleh Oh, ya? scan. Ya. Macam scan lah. Mana? Ni ke scan me? Become member. Korang main-main lagi 300. Main-main lagi 300. Kau tahu tadi dia lari keluar. 300 weh. Ya, tengok sama. Lepas tu? Set. Lepas tu? Sign up. Lepas tu. Sign up. Muat je rupanya beg ni. Kena sign up lah kakak. Rajin tak? Demi RM10. Tak payahlah. Tak apalah awak. Tak apalah. Tak apalah bayar je lah. Rina. Pay by card. Baik kat. Baik his card. Herlam kan. 382.80. 313.80. Okay. Ipan nak kerja balik dengan adik lah. NCP.
Mana Ipan? Ipan kerja apa sebenarnya? Dia kerja kilang. Mungkin bahagia kot kerja dengan dia. Tak apa tu memang jiwa dia. Bukan bahagia kalau kerja dengan orang yang berkilang ni dia strict. Kerja dengan kau boleh mengular. Tapi dia baik je. Dia dengan cepat lah. Kerja dia tak berat kot. Kerja akak kalau tak, kalau tahulah, awak degil. Dia macam bos dia degil. Dah. Bos dia Okay, garang thank you. sangat. Kalau tak garang lagi teruk jadinya. Itu pun mama cakap akak tak garang lagi. Aku dah tak tahu aku nak kena menjerit macam mana lagi. Akak orang payah. Oh, Dah settle. Kira masak oh. sendiri. Sekejap, sorry. Campur barang. Tak apalah dik, satu rumah kan. Tadi katalah yang pergugat. Dia yang tak nak Kalau berkas betul adik berkas asing, dia kalau saja betul adik dengan asing nanti lah. tu. Ni akak punya. Ni akak. Banyak barang. Korang siapa nak ambil macam ni? Korang tengok dekat beg kuning. Siapa nak ambil macam ni? Beg yang multifunction. Dia boleh letak dekat bahu. Boleh pegang macam ni. Datang Miniso. Dekat beg kuning tak dapat beg macam ni. Dekat beg kuning tak dapat beg macam ni. Kalau nak beg macam ni datang Miniso. Yang tak nak. Dekat beg kuning gambar lain. Tapi kalau korang tak percaya, tengok beg kuning, pilih je gambar apa-apa, nanti sampai beg macam ni. Akak. Kau ni orang dah mudah percaya sama kami tahu tak? Letak kat aku. Ni letak kat aku. Jom. Kira RM1. Seterusnya lagi mana? Seterusnya pergi kuku. Jom. Hai. Boleh. Boleh. Hai. Kau jangan nangis.